Termasuk juga najis empedu. Ya, empedu tu najis sebenarnya. Tapi ada orang makan empedu macam-macam. Air susu labanin ghairi ma'kul. Air susu binatang yang haram dimakan selain manusia. Susu yang halal tak ada masalah lah. Susu kambing, lembu apa semua. Tapi susu yang tak boleh makan, susu apa? Susu gimau. Dia ambil gimau, wah berani dia. Atau susu kucing. Ya, kucing tu tak boleh makan, kita tak boleh makan dia, dia boleh makan. Kalau dia tak boleh makan, mati pula dia. Jadi susu kucing tu kita tak boleh makan dia, haiwan ghairu ma'kul panggil. Maka susu dia adalah najis. Susu kucing apa hukum? Najis. Ya. Susu ayam, ayam ada susu ayam. Kucing ada kan. Kucing ghairu ma'kul, tak boleh makan. Susu dia najis. Bulu kucing selama dia duduk waktu dihidup tak bercerai, hukum dia suci. Bila bercerai je hukum dia najis. Iaitu haiwan yang tak dimakan. Sebab tu jaga tu. Biasanya kucing jinak kita semayang, ambil semayang kaki basah lagi tu kan, dia pun melendat gitu. Sekadar 1-2 helai dia maaf. Kalau 3 helai banyak tu tak boleh, kena basuh balik. Ada bulan tanya, habis kena ambil semayang ke? Semayang tak batal. Bulu dia batal. Bulu daripada binatang bila bercerai, binatang lain daripada anjing dan babi dan keturunan dia, tapi dia ni tak boleh dimakan, kucing dan sebagainya. Ya, kalau masih di badan dia, hukum dia suci. Mana kalau kucing tak ada najis, dia duduk kat kita tadi, tak jatuh bulu, tak apa. Jangan dia jatuh je bulu. Bulu 1 najis, 2 najis, dimaaf lagi. 3 je ke atas tak dimaaf, dia kena basuh balik. Ya, itu binatang yang tak dimakan. Kalau binatang yang dimakan, ayam, bulu dia macam mana? Ayam tu kalau sekiranya kita cabut bulu dia waktu dia hidup, hukum dia suci. Kalau kita cabut waktu dia mati, tengok dia mati sembelih tak? Kalau mati sembelih syar'an, dia sembelih, maka bulu tu suci. Kalau mati tidak disembelih, langgar kereta mati. Ayam pula ayam serama pula, mahal dibeli 3,000. Jadi ayam terlepas langgar motor mati, dia sayang dia ambil bulu kawan. Oh, bulu ni cantik sayang, ambil 3 helai. Ya, buat semayang pula, okey telinga. Batal semayang. Ya, kalau disembelih tak apa. Haiwan yang dimakan bila kita sembelih, maka dia suci. Bulu dia kita boleh ambil. Kalau tak sembelih, maka hukum dia najis. Persoalan bulu yang membuat sapu, macam hukum dia. Ya, penyapu bulu kan sekarang ada, dulu orang pakai kan. Kita tak tahu bulu ayam tu disembelih atau tidak. Maka kembali pada asal, bulu adalah suci, maka boleh, tak ada masalah. Kecuali kalau kita tahu dia ambil pada bangkai ayam, tak boleh lah. Itu masalah dia, ya.